Boleh minta laluan? Yang minta tu siapa? Format Tampau. Setuju Boleh. dengan LRT atau tidak? Saya dah jawab dah sebelum Ha? ni. Tak sebenarnya ikhlas ni. LRT itu pematang Pau setuju atau tidak? Kita bincang isu perpaduan. Saya nak minta laluan boleh? Minta laluan, nak tanya pasal apa? Perpaduan? Sila. Baik, terima kasih Yang Berhormat Ulul Langat. Terima kasih Tuan Pengurusi. Setuju tak Yang Berhormat Ulul Langat? Kalau kita tengok dalam medsos hari ini, antara isu kebencian antara kaum ini, kalau kita tengok dia diwujudkan ataupun dia dicetuskan oleh fake account, ataupun kita boleh sebut sebagai ladang telefon yang sangat berleluasa, dan dia bukanlah daripada akaun yang sebenar, daripada orang yang sebenar, dan mungkin bukan daripada kaum yang menyuarakan, tetapi daripada fake account saja. Dan fake account ini diambil dan dijadikan sebagai satu sentimen sehingga dibesar-besarkan. Mohon pandangan. Terima kasih. Ulul Langat, sila gulung. Sila bagi masa. Sila gulung. Tak, saya nak sebutkan begini kepada Batang Baru. Sebab kalau kita dengar ucapan daripada Kota Baru tu hari, itu saya tak tahulah yang bercakap tu robot ataupun manusia. Yang dia fitnah pegawai dan juga kekitakan kerajaan tu. Yang sebut nak bunuh Presiden PAS lah. Yang sebut nak mencetuskan suasana seolah-olah negara kita ni tak selamat lah. Anggota pasukan keselamatan bawa senjata lah. Masuk nak memberontak lah. Kemudian sebut lagi. Yang Berhormat. Yang itu saya tak tahulah. Begitu juga dengan Jasin. Fitnah Perdana Menteri. Kata Perdana Menteri ini melanggar perintah Allah. Kita nak tanya dengan Yang Muhammad Yassin ni, nanti kalau dia bahas, nak tanya dengan dia. Apa yang amat berhormat Perdana Menteri ini yang langgar perintah Allah ni? Ni fitnah sebegini. Yang sepatutnya sebelah sana ni kena ambil iktibar. Kena ambil peranan sepatutnya. Supaya tidak menyebarkan lagi fahaman-fahaman kebencian. Fahaman-fahaman yang boleh mencetuskan suasana yang tidak baik, tidak aman dalam negara kita ni. Peraturan tetap ke? Peraturan tetap mesyuarat. Okey, sila peraturan tetap saya aku. 366, seseorang ahli tak boleh mengeluarkan setakat jahat ke atas siapa ahli yang lain. Saya dengar tadi Ulul Langat menyebut dengan jelas Kota Baru fitnah, Jasin fitnah. Jadi kalau fitnah, sepatutnya saluran yang tepat ialah bawa kepada jawatan kuasa, bukan sebut begini secara terang begini. Saya minta supaya pengurusi buat ruling untuk tarik balik. You cukup jaga parti, bergaduh semalam pun tak selesai. Saya dah bawa dah usul tu. Nak tunggu hukuman je saja lagi daripada kita punya dancing speaker ni. Sebabnya tu orang tengok video tu. Fitnah. Kata nak mencetuskan peristiwa memali. Ni pasti Mas ni pun saya punya kawan dulu ni dalam Dewan Pemuda PAS ni. Kalau betul kita kata betul, kalau salah kita kata salah. Itulah amalan yang nak kita bawa kepada rakyat dan juga masyarakat dalam negara kita ni. Cukup. Ini salah kamu sokong. Yang Berhormat Ulul Langat, sila duduk. Ni tengok besut. Saya tak minta dia bangun ni. Yang lain sila duduk. Yang Berhormat Ulul Langat sudah hantar usul kepada Tan Sri Speaker? Sudah, cuma tak ada hukuman je lagi. Okey, jadi sebab rakyat nanti-nantikan hukuman untuk Kota Baru dan juga Penang.